Assalamualaikum, welcome back to my channel Roda Marhain. Okey, dah lama tak buat video. Baik, so hari ni dengan saya ada Pro 2 Ativa. Yang ini adalah Pro 2 Ativa Advance. Okey, yang mana Pro 2 Ativa ni dia sebuah compact SUV daripada Pro 2 yang sebenarnya boleh tahan laris, yang mana untuk tahun 2025 sahaja Pro 2 dah jual lebih daripada 11,000 unit Ativa sahaja. Dan daripada tu dia ranking yang ke nombor 6 daripada top 10 kereta yang paling laris untuk tahun 2025 ni. Tapi apa yang menarik pasal Pro 2 Ativa ni, dalam video ni saya akan tunjukkan sedikit lah pasal Pro 2 Ativa Advance. So yang baru jumpa channel ni, apa kata subscribe, like dan share. Ini adalah color glittering silver. Okey. Sebenarnya untuk Ativa Advance ni, kalau korang beli yang full spec Advance, korang ada pilihan. Boleh pilih two tone color yang mana bumbung dia warna hitam. Tapi yang bumbung hitam tu itu hanya untuk color merah dan juga color putih. So nampak sporty, okey. Yang ini color silver, so dia bukan bumbung hitam lah. Tapi dia full spec Advance. Okey, yang depan ni lampu dia tetap datang dengan lampu LED dan dia punya signal ni macam kereta-kereta konti yang mahal lah. Okey. Right, dan untuk Ativa, kalau korang beli yang Advance dan juga H, korang dapat fog lamp. Okey. Kecuali kalau korang beli yang spek paling basic Ativa X, dia tak ada yang fog lamp dekat bawah ni lah. Alright. Tu daripada sebesikit bahagian hadapan dan juga rim. Okey. Untuk Advance dan juga H, dia datang dengan rim 17 inci. So sebab tu kereta ni kalau korang naik, yes, dia rasa tinggi. Dan feedback customer saya, kalau saya tanya kenapa pilih Ativa, diorang ada family yang sebelum ni beli Ativa, dia kata sebab Ativa ni dia macam ala-ala crossover, dia rasa tinggi sikit. Okay, kecuali kalau korang beli yang spec X tu kecil sikit, dia punya rim 16 inci. Okay, yang ni 17. Right. Advance dengan H sama sahaja. Okay. Dan daripada segi belakang, okay, tertera perkataan emblem AV yang menunjukkan ini adalah full spec. Okey. Alright. Yang belakang, yang ini sebenarnya korang boleh buka. Dia lembut je sebenarnya. Dia bukan macam papan plywood ke apa, bukan, dia lembut. Boleh dilipat. Okey. Alright. Okey, so spare tayar dia yang ini. Bukan rim kompang ke, bukan tayar kecil ke. Pro 2 bagi tayar original size sama macam kat luar. So kat sini alright. Yang belakang ni sebenarnya dia ada dua layer tau. Okey, papan yang ini korang boleh turunkan lagi satu layer macam ni. Nampak tak? So dia akan ke dalam lagi dan ruang akan jadi lebih luas. Okey, untuk seat juga sebenarnya korang boleh turunkan. Ini nampak sini je, kiri kanan. So dua-dua boleh diturunkan kalau korang nak upload barang dan sebagainya lah. Okay. Ini interior bahagian dalam lah untuk Ativa Advance ni, yang mana kalau korang beli Advance full spec, untuk panel meter korang akan dapat panel meter digital. Alright. Dan steering dia berbalut dengan leather dan ada jahitan putih. Okay, dan Ativa ni sebab dia turbo, dia ada button power mode kat sini. Okay. Dah macam-macam kalau kat sini dia punya safety function lah. Okey, yang mana dia ada adaptive cruise control, semua benda tu. Okey, yang lebih detail video sebelum ni saya ada explain lebih detail lagi. Yang ini kita nak sekadar lalu saja. Dan dia dapat touchscreen multiplayer kat sini. Okey. Dan aircon controller dia digital, push start button of course. Dan kalau korang beli yang Advance ni, dia punya seat semi leather. Okey, kecuali kalau spek lain semuanya fabric. Okey. Tapi bagi saya yang paling menariknya adalah dia punya panel meter ni, sebab masa dia keluar ni, Ativa dia mula-mula keluar, Ativa lah model pertama yang dapat panel meter digital. Model pertama Pro 2 lah. Dan selepas Ativa tu barulah diikuti dengan Alza macam tu. Tapi dia ni lah yang pertama dapat panel meter digital.
Alright, cuma untuk Ativa ni asyik cerita benda elok kan. Okey. Antara sedikit rungutan daripada orang kat luar sana, dia punya konsol tengah ini dikatakan agak banyak makan ruang. Jadi kalau orang yang tinggi ataupun dia bertubuh besar sikit, bila dia duduk kat bahagian driver ni, dia agak tak selesa. Tapi kalau orang yang macam saya, yang saiz dia biasa, sederhana, tak ada masalah untuk saya. Okey. Tak tahulah, mungkin nanti keluar Ativa facelift, Pro 2 akan tambah baik bahagian sini mungkin kan. Tapi overall untuk kereta ni okey, sangat-sangat okey. Kalau korang tak ambil yang advance pun boleh beli yang spek pertengahan. Untuk korang yang berminat dengan model Ativa ni, okey, saya letakkan nombor WhatsApp saya. Anda boleh WhatsApp saya untuk saya berikan lebih detail. Tapi bukan model Ativa saja, mana-mana model Pro 2 yang korang minat boleh terus WhatsApp saya. Untuk bulan ni, bulan Mei, untuk Ativa Pro 2 bagi rebate sebanyak 1000, arus 2500. Okey. So 1000 tu okey lah kalau kata korang letak down payment 10% kan. Down payment korang 10% tu dalam 6000 lebih 7000. Korang kena bayar dalam 5000 saja kalau down payment korang 6000 lebih, sebab 1000 dah rebate. So 1000 tu yang rebate tu boleh make up kereta ke, kan, buat makan-makan ke. Okey. So jimat, okey, bulan ni ada rebate, rebutlah peluang. Okey. So jumpa lagi next video. Saya akan buat lebih banyak video lagi selepas ini, insya-Allah. So terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.